Hai Syekh, ana saudagar burung, bukan saudagar steak. Siapa yang marah? Aku bukan yang marah. Nasihat. Hidup selalu akan didatangi masalah dari salah satu punca kerana tak nak mengalah. Kadang-kala tak tahu macam mana boleh bermula. Main perasaan tiba-tiba boleh bertukar jadi marah. Merasuk dalam hati dari awal 3 pagi. Kat situ masih beremosi dan ilusi, jadi punca nak menguji. Selalu lalui hari berhalusinasi, tapi tak pernah lagi jadi hilang kawalan kepada mentaliti. Ramai anggap aku tipu, aku ada CJ palsu. Fikir aku sama macam dulu, masih banyak lagi merapu. Tak perlu aku tunjukkan, tapi mereka cabar aku. Jangan paksa suasana jadi rasa seksa macam dulu. Jangan ganggu emosi yang dalam keadaan keliru. Apa dalam yang aku alami, semua alam yang korang tak tahu. Sengaja malas nak layan, tak nak datang bukan sebab aku penakut. Kalau jadi macam budak sekolah yang tak mata, mesti aku dah lama mencarut. Takut nanti lagi bertambah mahalan jiwa yang berserabut. Kalau ikut upaya kurang, memang hari ini tentu semua dah bertukar menjadi bertambah kalut. Ramai jual beli barang tapi kurang berhati-hati. Terlalu ikutkan perasaan nafsu kawal dari hati sendiri. Kalau fikir pakai otak tak perlu rasa nak rugi. Rezeki jangan ditolak dan musuh jangan dicari. Lari, berfikirlah sendiri, mana lagi nak pergi. Suasana berilusi dalam sepi. Sana sini terasa banyak mata yang memuh hati. Nak pergi pusat pakaian hari-hari. Lari. Daripada mula aku dah cakap, aku tak rasa macam mood tak ada nak pergi. What's up, Garbanians? I'm driving this car like this, wearing a mask. See you.